Pernah tak kita berhenti sekejap dan fikir tentang keajaiban di sebalik suis lampu tu? Dengan satu petikan je, kita sebenarnya tengah mengawal satu kuasa halimunan yang gerakkan seluruh dunia moden kita. Itulah dia tenaga elektrik. Ia ada kat mana-mana, sentiasa ada, sampaikan kita selalu lupa betapa luar biasanya benda ni. Jadi, jom kita tanya soalan yang sebenar. Apa yang betul-betul jadi kat dalam wayar tu masa kita petik suis? Macam mana tenaga yang dijana beratus-ratus kilometer jauhnya boleh sampai ke rumah kita serta-merta? Inilah yang kita nak bongkar sama-sama. Okey, dalam beberapa minit ni, kita akan pecahkan dunia elektrik ni kepada 5 bahagian penting. Mula dari konsep paling asas sampailah ke masa depan tenaga tu sendiri. Jom kita mulakan. Untuk faham betul-betul, kita kena mula dengan satu fakta asas. Bukan semua arus elektrik ni sama. Sebenarnya, ada 2 personaliti utama yang mengawal hampir semua benda yang kita guna. Okey, mula-mula kita ada arus terus atau AT. Bayangkan ia macam air yang mengalir steady je dalam pipe. Dia gerak satu arah je, tak pusing-pusing dari negatif ke positif. Inilah kuasa yang ada dalam bateri awak. Lepas tu, kita ada arus ulang alik atau AU. Yang ni pula lebih macam ombak kat pantai. Sentiasa tukar arah, kejap ke depan, kejap ke belakang, berpuluh-puluh kali setiap saat. Inilah kuasa yang datang dari soket kat dinding rumah kita. Kat sinilah kita boleh nampak beza dia dengan jelas. Tengok bentuk gelombang tu. AT ni, dia satu garisan lurus je, stabil dan kita boleh jangka. Manakala IU pula, dia menari dalam bentuk gelombang sinus yang cantik. Sifat dia yang sentiasa berubah nila, naik turun, yang membolehkan voltan dia diubah dengan mudah guna transformer. Dan itulah rahsia kenapa ia sangat efisien untuk hantar kuasa dari jauh sampai ke rumah kita. Okey, jadi macam mana semua ni berfungsi? Sebenarnya, semuanya dikawal oleh 3 hukum asas yang nampak simple tapi sangat-sangat berkuasa. Anggap je ia macam peraturan jalan raya untuk elektrik. Pertama, voltan. Cara paling senang nak faham, bayangkan tekanan air dalam hosepipe. Lagi kuat tekanan, lagi laju air tu terpancut keluar, kan? Macam itulah voltan. Lagi tinggi voltan, lagi kuat daya tolakan elektrik tu. Okey, lepas tu kita ada arus. Kalau voltan tadi tu tekanan air, arus ni pula ialah berapa banyak air yang mengalir keluar dari hos tu dalam satu saat. Ia adalah kelajuan atau jumlah aliran elektron tu sendiri. Dan yang ketiga, rintangan. Rintangan ni pula, kita boleh bayangkan macam saiz hos tu sendiri. Kalau hos tu sempit, dia akan sekat aliran air kan? Itulah rintangan tinggi. Sama juga dalam lita. Komponen yang ada rintangan tinggi akan buatkan arus susah nak lalu. Dan kat sinilah magicnya berlaku. Semuanya bergabung dalam satu formula yang cantik dan sangat powerful. Hukum Ohm. Voltan sama dengan arus darab rintangan. Persamaannya nampak mudah ni sebenarnya macam kunci utama untuk elektrik. Maksudnya kalau kita tahu mana-mana 2 nilai ni, kita boleh cari nilai yang ketiga. Inilah undang-undang asas yang jadi tapak untuk semua reka bentuk lita elektrik. Okey, kita dah tahu peraturan dia. Sekarang bahagian yang best, mereka bentuk aliran. Sebabnya cara kita sambungkan komponen-komponen ni bukan benda remeh. Ia boleh ubah segala-galanya tentang cara lita tu berfungsi. Ada 2 cara susun yang asas, lita siri dan lita selari. Dalam lita siri, elektrik ada satu jalan je. Dia kena lalu setiap komponen satu persatu. Tapi dalam lita selari, ia macam lebuh raya yang ada banyak lorong. Arus tu berpecah dan lalu ikut banyak cabang serentak. Ini beza dia dalam dunia sebenar. Dalam lita siri, kalau satu mentor terbakar, ia macam jambatan runtuh. Semua trafik berhenti. Seluruh lita tu padam. Ingat tak lampu raya zaman dulu yang menyakitkan hati tu? Satu mentor terbakar, satu lilitan padam terus. Itulah lita siri. Tapi dalam lita selari, kalau satu jalan rosak, arus cari je jalan lain. Mentol yang lain, semua elok menyala. Dan itulah sebabnya setiap soket dan lampu dalam rumah kita disambung secara selari. Dan pilihan reka bentuk ni, ia bukan setakat pasal senang atau susah. Ia membawa kita terus kepada 2 perkara yang paling penting. Macam mana nak pastikan kita selamat hari ini dan macam mana kita nak bekalkan tenaga untuk planet kita pada masa depan. Okey, bila cakap pasal keselamatan, slide ni penting sebab ia betulkan satu salah faham yang biasa orang buat. Ramai orang ingat voltan tinggi tu yang bahaya, tapi sebenarnya arus tu yang membunuh.
Cuba tengok nombor-nombor ni. Arus yang sikit sangat, hanya 70 mA, dah cukup untuk jadi bahaya. Bila kita faham hubungan antara voltan, arus dan rintangan, barulah kita boleh cipta sistem keselamatan, macam pemutus litar, yang lindungi kita dari aliran berbahaya ni. Dan pemahaman inilah yang bawa kita terus ke masa depan tenaga. Prinsip yang sama kita bincangkan tadi, voltan, arus, rintangan, AT dan AU, semua ni adalah blok binaan yang sama untuk revolusi tenaga hijau. Tak kiralah panel solar serap cahaya matahari untuk hasilkan AT atau terbin angin berpusing untuk jana AU, semuanya dikawal oleh hukum fizik yang sama, yang ringkas dan elegan. Jadi, lepas ni, bila anda petik Swiss, cuba berhenti sekejap. Ingat, anda bukan setakat pasang lampu. Anda tengah mengawal satu tarian halimunan elektron yang ikut peraturan yang ringkas tapi sangat mendalam. Anda sedang berhubung dengan salah satu sistem paling elegan yang pernah direka. Jadi, persoalan yang tinggal untuk kita semua ialah macam mana kita nak gunakan ilmu ni untuk bina masa depan yang lebih cerah, lebih bersih dan lebih efisien.